video dia pasal seorang budak, bukan budak lah, pengantin jugalah, bakal pengantin lah. Hmm. Dia pergi meminang. Nah, yang ini okey. Hmm. Dia hantar mak ayah dia benda semua. Dan lepas tu dia dalam video tu menunjukkan dia tengah macam dia tengah berucap tapi tiba-tiba dia tukar jadi tazkirah lah. Alamak. Dia tukar jadi Dia tazkirah. tukar jadi tazkirah lah. Dia sudah ceramah itu semua orang-orang tua dekat depan dia. Kan? Dia siap cerita ceramah? dia ceramah, dia siap cerita rukun kahwin. Dia siap cerita hadis mengenai perkahwinan, semua dia cerita. Yang pakcik tu, ya kan, nganggur. Macam lah pakcik-pakcik tu semua tak tahu. Kan? Pakcik-pakcik tu semua tu dah kahwin dah puluh-puluh tahun dah daripada engkau. Kau baru nak kahwin, kau pergi ceramah pakcik tu pula. Tapi kalau aku rasa kalau kita ambil pada sudut pandangan positif, mungkin lah kan, mungkin ada baiknya. Tapi kenapa dia yang tiba-tiba bagi tazkirah pula ni? Tazkirah? Dia baik tu betul, tak ada masalah habis. Baik tu okey, memang betul, tapi tak kena pada tempat dia. Kan? Mungkin dia boleh sampaikan tazkirah tu selepas majlis, masa tengah makan ke apa ke kan. Mungkin kan. Ini kau tengah majlis kot. Tapi belum sempat benda tu nak viral, nak gila-gila babinya viral, dia sudah buat counter. Dia cakap apa? Dia kata sebenarnya majlis tu saya tak ada dalam majlis. Perbincangan dilakukan oleh ibu bapa dan saudara mara saya. Okey. Dan saya dipanggil masuk selepas majlis tu selesai. Okay. Dan ayah saya, ayah atau parents dia lah minta dia sampaikan ucapan.